Kamu ni kenapa, Syarul? Stres saja. Memanglah saya stres saya. Kita nak pergi rumah Pak Lang. Rumah Pak Lang tu dah lah ceruk kampung. Dah confirm tak ada internet. Saya ni perlukan internet ayah. Zaman saya dengan zaman ayah dengan mak lain. Saya kena upload dekat Facebook, Instagram apa semua supaya follower saya tahu apa yang saya buat. No internet, no live. Jadi? Live ya? Kenapa ni? Kenapa ni ayah? Mak, kenapa ni? Tuan! 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 Kenapa ya? Turun! Nanti kalau kau nak pergi rumah Pak Lang kau tu, pandai-pandai kau lah. Jalan pakai tangan ke, pakai kaki ke? Dah tepi. Saya minta maaf ya. Ya. Oh dah. Mak. No internet, no live kan? Kau duduk sini. Ni, power bank kau ni. Tu, ada internet. Percuma lagi. Bye. Mak. Menduga kau berlalu pergi. Apa yang cakap sebab dan ayah? Sanggup buat anaknya macam ni. Ui, ada Johor free wifi lah. Macam ni satu hari aku boleh main internet kat sini. Tak ada hal lah. Mak ayah aku tinggalkan. Kerajaan Negeri Johor telah menaik taraf kemudahan awam di negeri ini dengan menyediakan perkhidmatan jalur lebar Johor Wi-Fi. Dari bangunan kerajaan ke perpustakaan awam dan juga kawasan projek perumahan awam, anda kini boleh menikmati perkhidmatan Johor Wi-Fi di 135 lokasi terpilih di setiap daerah negeri Johor secara mudah dan percuma. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi talian hotline 1800 87 7790. Johor Wi-Fi ada internet, barulah ada live. Perkhidmatan ini tertakluk kepada terma dan syarat.